Dah start nampak karat lah. So banyak chipping. Assalamualaikum. Untuk video kali ni, hari ni aku bawa Azia. Okay. Lepas tu untuk raya tahun ni aku tak raya balik kampung. Aku kena kerja. Okay. Sebab tahun lepas aku pun dah raya, dah cuti. Tahun ni kita balik kampung pun, kampung dekat sini je. Right. So ini aku ada bawa Azia. Alright. Aku nak tunjuk kat Azia aku ni yang bonet depan tu. Right. Okay, bonet depan. Kalau korang tengok ni, Dah start nampak karat lah. So banyak chipping. Chipping batu. Lepas tu dulu pun pernah kena ada timpa popok. Ada bengkok sini. So bonet kereta aku tu ada apa-apa, lambat sama ada aku nak tukar, aku cat baru, ataupun aku tukar je lah kan. Senang kan. Tak tahu lah, tukar lah, korang komen lah. Okay. So sekarang aku ada kat tempat kerja aku. Ni lah situasi aku dekat tempat kerja. Macam ni lah keadaan aku. Nampak. Okay. So ni tempat kerja aku. Mana yang tahu-tahulah apa tempat ni kan. Dari sampah banyak masuk kan. Okay. Raya untuk tahun ni aku guna beraya tempat kerja lah. Nanti kan kita tengok dekat tu. Alright. Okay. So tahun ni aku akan kerja. Nanti adalah update sikit-sikit aku buat video. Satu lagi yang pakai, yang siapa-siapa yang pakai lampu ni, lampu LED tu aku perasan kalau nak pakai lampu tu boleh. Tapi kalau korang punya kereta pakai lampu yang macam ni kalau korang punya kereta pakai lampu jenis macam ni, macam ni, yang macam ni okey lah sikit. Kalau jenis pakai lampu yang macam ni, bersepah mat dia punya ni. Bersepah mat dia punya ni, cahaya dia tu. Kalau jenis macam ni okey sikit. Dia jenis macam ni, nampak ada lens dia tu. Okey. Okey lah sikit lampu kalau pakai macam tu. Pakai lampu yang jenis macam tu. Kalau jenis pakai lampu yang jenis reflektor, cakap ada pakai reflektor punya lampu, sakit mata tu. Kalau kena pula ada orang tua pula kan. Contoh orang tua lalu depan kau, sakit mata orang tua tu. So kereta ni pun nanti aku pun nak servis tak lama lagi dah. Aku akan servis kereta. Okay. So let's go. Aku nak masuk ke dalam set pula. Alright. Okay, untuk video kali ni tak banyak sangat lah. Aku nak ngomel-ngomel.
Okay, kepada yang balik kampung tu, hati-hati balik kampung. Right. So dah sampai office. Alright, selamat Hari Raya, maaf saya batin. Okay, bawa kereta tu baik-baik, elok. Alright, selamat Hari Raya. Okay, jumpa lagi kat next video. Alright, bye. Assalamualaikum.